Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar, para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dapat saya usahakan untuk hasilkan video-video khususnya berkaitan tentang Taranum Al-Quran. Video yang pertama ini khusus berkaitan tentang latar belakang Taranum, iaitu sebagai pengenalan ringkas bagi memudahkan para pelajar khususnya untuk mempelajari Taranum Al-Quran. Selanjutnya, saya nak kongsikan berkaitan tentang keperluan-keperluan untuk mempelajari Taranum. Maksudnya, apa yang diperlukan untuk seseorang itu mempelajari Taranum. Untuk makluman, antara keperluannya, yang pertama ialah seseorang itu perlu memiliki bakat suara yang baik. Bakat suara yang baik ini sekurang-kurangnya suaranya itu dapat mengikuti nada-nada suara atau bakat suara yang berkenaan berkaitan tentang sesuatu Taranum. Yang kedua, mesti ada minat yang mendalam. Daripada minat yang mendalam itu, ia akan menggerakkan usaha yang berterusan. Kena rajin mendengar, rajin mengulang, rajin berlatih seboleh-bolehnya setiap hari dengan mengisi banyak masa yang ada untuk mendengar dan mengulang harakat-harakat Taranum. Seterusnya, saya nak kongsikan tentang bahagian Taranum. Ada dua. Yang pertama, dipanggil Taranum Mujawad. Taranum dalam majlis tilawah yang ada harakat, ada Taranum tertentu. Yang ini yang saya akan fokus kongsikan dengan para pendengar dalam video-video yang akan datang. Taranum yang kedua dipanggil Taranum Murattal. Taranum Murattal iaitu membaca Al-Quran menggunakan irama tertentu yang mana sesuai dibaca dalam solat, dalam majlis tadarus dan lain-lain. Seterusnya, jenis-jenis Taranum seperti yang kita sedia maklum. Asas Taranum pertama, Bayati, diikuti Soba, Hijaz, Nahawan, Ras, Sikah dan juga Jiharkah. Selanjutnya, saya nak kongsikan beberapa istilah penting dalam Taranum kerana dalam video-video yang akan datang, istilah-istilah ini akan disebut dalam perkongsian Taranum berkenaan. Jadi saya dedahkan dalam video pertama ini untuk memberi gambaran, memudahkan para pelajar khususnya untuk belajar asas-asas Taranum. Yang pertama dipanggil harakat, merujuk kepada pecahan sesuatu irama yang membentuk sesebuah lagu atau Taranum itu. Dan satu Taranum perlu mengandungi sekurang-kurangnya 4 harakat. Cuma dalam bagi kes Taranum Bayati biasanya 6 harakat. Tapi jika mahir, boleh diringkaskan kepada 4 harakat juga. Kedua, tabakat suara, nada suara, tangga suara merujuk kepada beberapa tangga yang lazimnya kita kategorikan kepada 4 tangga suara, 4 tabakat suara bermula qaror, suara rendah, atau ada juga yang panggil suara dada. Diikuti suara pertengahan, suara tekak dipanggil nawa. Kemudian nada tinggi dipanggil jawab, nada tertinggi dipanggil jawabul jawab. Kemudian yang ketiga, istilah panggil qita'ah. Qita'ah ialah potongan-potongan sesuatu irama. Sesuatu harakat Taranum boleh dibahagi kepada beberapa qita'ah. Dalam beberapa qita'ah itu membentuk satu harakat, 4 harakat sekurang-kurangnya membentuk satu Taranum. Begitulah dia punya pecahan dia. Selanjutnya, mahattah. Mahattah merujuk kepada bunyi akhir, bunyi di hujung. Bunyi di hujung sesuatu harakat. Yang ini juga saya akan kongsikan dalam video yang akan datang. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hujung tu, him. Itu adalah mahattah. Mahattah apa tu? Mahattah bagi harakat pertama Taranum Hijaz. Tadi itu adalah Taranum Hijaz, harakat pertama.
Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak kongsikan selanjutnya berkaitan tentang cabaran mempelajari Taranum Bayati. Taranum yang pertama. Dalam siri video yang akan datang, sudah tentu saya akan mulakan dengan Taranum Bayati. Kenapa saya kongsikan dalam video ini berkaitan Taranum Bayati? Khususnya berkaitan cabaran. Kerana Taranum Bayati agak mencabar. Mencabar kerana ia memerlukan semua tangga suara bermula koror secara bertangga menaik daripada harakat 1 ke harakat yang ke-6. Suara koror hingga nada jawab ataupun jawabul jawab. Kemudian pergerakan nada suara dalam Taranum Bayati itu dia mesti tepat 6 tangga, satu demi satu. Sebagai contoh, sepintas lalu saya dedahkan di peringkat awal ini tangga-tangga suara harakat 1 hingga 6 Taranum Bayati. Sebagai contoh, harakat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Harakat kedua, naik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Harakat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Harakat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya harakat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri harakat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah harakat 1 hingga harakat 6. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para pelajar KKQ yang dikasihi sekalian, inilah video pertama saya kongsikan sebagai latar belakang pengenalan pendedahan tentang Taranum-Taranum Al-Quran. Semoga bermanfaat dan nantikan video yang selanjutnya, pembelajaran khusus bagi Taranum Bayati dengan pelbagai contoh untuk membantu para pendengar, khususnya para pelajar KKQ untuk mempelajari asas-asas Taranum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.